gila kecoh berkeluar dengan bising je dia settle lebih. Siapa nak kahwin ni, kau ke Tasha? Okeylah, Tasha nak kahwin kan? Ini pelan-pelan lah, pengantin mana boleh kuat Koyak? Koyak lagi. Okay, up, straight ke? Boleh? Kenapa ni? Ha? Angkat tangan nak tegur. Okey. Ready? Sekejap, Vel. Tarik nafas. 1, 2, 3. Hai, cepatlah masuk. Masuklah, silalah. Jangan malu-malu. Payam, Datin. Laki lelaki dah sampai. Hai, setengah. Laki-laki dah sampai. Masuklah, janganlah tersenyum. Apa ni? Pengantin semua seorang-seorang. Nanti orang kata gila pula. Dengar ni. 2, 3, kucing berlari. Berlari seekor di atas pagar. Kejap lagi, Cik Irfan sampai dekat sini. Cik Natasha, jangan menggeletar. Duduk berehat di atas pagar. Maghrib dah sampai, terdengar azan. Bukan setakat kaki meletar. Silap bulan boleh pensan. Siapa pula kau? Cepat. Mesti Irfan dah sampai dah tu. Cepat. Hello. Ya? Kenapa, Tasha? Tasha? Kenapa, Tasha? Kenapa? Tasha! Datin? Tasha! Pak Man! Tasha, Pak Man! Gimana ni? Apa ni? Irfan accident. Kita orang nak pergi hospital kan? Tina, jom kita pergi hospital. Irfan mati. Tina? Irfan accident. Irfan mati. Pak Man, bawa laju sikit Pak Man. Laju sikit Pak Man. Sabar Datin. Dekat nak sampai dah ni. Ya Allah, apa jadi pada Irfan ya?